Hari ini, kita akan belajar tentang cara menjawab soalan novel. Ayo, kita mulakan. Sebelum menjawab soalan novel, kita perlu ketahui pengagihan markah untuk novel. Kita lihat perinciannya, iaitu isi dan bahasa. Novel yang perlu ditulis perlu mempunyai 3 isi, dan setiap isi perlu disertai huraian atau contoh peristiwa, untuk mendapat 2 markah. Isi betul tambah dengan huraian yang betul, akan diberikan 2 markah. Seterusnya, agihan bahasa, ialah 4 markah. Untuk mendapat 4 markah, bahasa perlu lancar dan betul, ayat gramatis, ejaan dan tanda bacaan, yang betul. Secara kesimpulannya, novel perlu ada 3 isi, untuk mendapat 6 markah, dan jumlah markah termasuk bahasa, ialah 10 markah untuk soalan novel. Kita lihat contoh soalan. Bahagian ini mengandungi satu soalan sahaja. Murid-murid dikehendaki mengemukakan jawapan berdasarkan satu daripada novel yang telah dipelajari oleh murid di tingkatan 3, iaitu Tawanan Komander Kaukasus, karya Ruzaini Yahya. Justru Impian Dijareng, karya Zaid Akhtar. Hempasan Ombak, karya Zailiani Taslim. Atau Cok, karya Azizi bin Haji Abdullah. Soalan ini meminta murid menghuraikan 3 pengajaran yang boleh membentuk kepribadian. Oleh itu, jawapan murid hendaklah disokong dengan contoh peristiwa yang sesuai. Cikgu akan memberikan contoh jawapan berdasarkan novel Tawanan Komander Kaukasus. Pengajaran pertama yang terdapat dalam novel ini ialah, kita hendaklah memanfaatkan ilmu yang dipelajari semasa menghadapi musibah. Contohnya, Farhani terdengar bunyi ketukan dari balang kaca di sebelahnya sebanyak 3 kali. Kim Yong memberikan isyarat pengakap yang dipelajarinya untuk meminta tolong. Pengajaran kedua ialah, kita hendaklah menghargai mereka yang berjasa kepada kita. Contohnya, Puteri Choloptra memberikan anugerah kepada pengikut setianya. Baginda melantik Bara sebagai penasihatnya, manakala Dara Merah dilantik sebagai komander tentera kumbangnya. Pengajaran ketiga, kita hendaklah selalu mematuhi nasihat dan arahan ibu bapa demi suatu kebaikan. Contohnya, Devnath yang ditawan oleh tentera Komander Kaukasus berasa kesal kerana tidak mendengar nasihat ibunya yang melarang dia keluar pada waktu malam kerana khawatir akan keselamatannya. Demi sahabat-sahabatnya, dia sanggup bertengkar dengan ibunya dan berkeras untuk terlibat dalam misi mencari Farhani. Contoh pengajaran dan peristiwa yang diberikan hanyalah sebagai contoh jawapan. Murid boleh memberikan pengajaran dan contoh peristiwa lain yang terdapat dalam novel yang dipelajari oleh murid-murid. Semoga murid-murid dapat menjawab soalan novel dengan baiknya. Kita jumpa lagi di video tutorial yang lain.